Dalam pada itu, pemimpin parti menegaskan agenda penyatuan rumah bangsa yang dipelopori UMNO tidak bersifat eksklusif. Walaupun kita wujudkan rumah bangsa tu rumah bangsa Melayu. Tetapi bangsa-bangsa lain boleh hidup dalam rumah itu. Kerana terbukti selama ini bahawa kita tak pernah meminggirkan kaum lain. Kita buka pintu dulu. Lepas tu baru kita tahu orang ni ikhlas ke tak ikhlas. Kalau nak masuk balik, janganlah ada term and condition tertentu. Aku nak susun ini, aku nak jawatan ini. Ini tak boleh lah. Kita kena ikhlas lah masuk. Kalau betul nak melihat bangsa ni naik. Jadi kebanyakan kepimpinan yang di luar sana tu rumahnya asalnya daripada UMNO. Sikit sebanyak ilmunya, pengalamannya daripada UMNO.